Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan terangkan berkenaan contoh kes waris asabah yang tidak dapat pusaka kerana bahagian telah dihabiskan oleh waris ashabul furud. Jadi kita ada contoh si mati meninggalkan ibu, suami, anak perempuan 2 orang dan saudara lelaki si ibu sebapa. Bahagian fardu untuk ibu adalah 1/6. Kemudian oleh kerana si mati meninggalkan anak perempuan, suami dapat 1/4 lah. Anak perempuan mereka berdua berkongsi pada 2/3. Dan oleh kerana tiada anak lelaki, tiada cucu lelaki pun tak ada, bapa pun tak ada, saudara lelaki dia dapat asabah lah, asabah bin nafsi. Jadi dekat sini kita tengok aslul masalah dia boleh bertemu pada nombor 12. Jadi 12, 6, 2/12, 4, kita bahagi 4 jadi 3/12. Kemudian anak perempuan 2 orang ni mereka akan berkongsi pada 8/12. Dan di sini kalau kita tengok 2 campur 3 campur 8 dah 13. Saham dia dah 13. Aslul masalah dia 12 aja. Jadi saudara lelaki si ibu sebapa ni tak dapat apa-apa. Walaupun dia asabah tapi bahagian tu telah habis diagihkan kepada waris yang lain. Jadi 0/12. Okey, dan di sini ada timbul lagi isu lain iaitu saham lebih banyak daripada aslul masalah. Saham ada 13, aslul masalah dia ada 12. Jadi kita kena cari aslul masalah yang baru. Dekat sinilah kita wujudnya ataupun kita guna kaedah aul. Kaedah aul ni kita buat penambahan kepada aslul masalah ikut bahagian saham yang kita kira tadi tu. Jadi berdasarkan kepada kaedah aul, asal masalah kita tadi, aslul masalah kita daripada 12 kita tukar jadi 13. Dan saham bagi setiap waris tadi kita kekalkan. Ibu kita kekalkan 2 saham dia. Tapi aslul masalah 13. Jadi 2/13. Begitu juga suami. Jadi 3/13. Anak perempuan, 2 orang anak perempuan ni dia akan berkongsi pada 8/13. Saudara lelaki si ibu sebapa kosong, tak dapat apa-apa juga. Dan 13/13. Jadi kita buat tasih lah. Tasih yang kedua tak perlulah kita darab lagi aslul masalah sebab kita tengok anak perempuan dapat 8 bahagian tu dan dia boleh dibahagikan kepada 2 orang anak perempuan dapat 4 bahagian seorang lah. Okey, jadi kita berhenti pada 13 saja. Ibu 2/13, suami 3/13, anak perempuan kita bahagilah 8 bagi 2, ada 2 orang anak kan. Jadi seorang dapat 4/13 dan kemudian saudara lelaki si ibu sebapa tetap dapat kosong lah. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada contoh kes waris asabah yang tidak dapat apa-apa daripada pembahagian harta pusaka. Semoga perkongsian ini bermanfaat dan tuan-tuan dan puan-puan boleh share video ini dan jangan lupa follow juga saya di TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain media sosial. Okey, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.